Okey, mari sini saya nak tunjukkan corak hiasan heart. Mungkin anda boleh ikuti dan boleh cuba-cuba. Yang penting anda sesuaikan dengan anda punya karya. Saya hanya kongsikan idea sahaja. Kalau anda boleh ubah kepada yang lebih kreatif, lebih bagus. Yang penting sebelum nak tengok sampai habis, follow dulu Teacher Heart bagi yang belum lagi follow. Semoga tutorial dan demo yang saya tunjukkan dekat akaun Teacher Heart ni bermanfaat untuk peserta-peserta pertandingan yang meminati seni heart yang baru nak belajar. Juga boleh dijadikan sebagai rujukan. Ini antara corak yang boleh dikatakan lebih mudah juga. Jadi anda pun boleh cuba. Jangan lupa terus follow Teacher Heart untuk dapatkan banyak lagi contoh-contoh corak hiasan yang lain.